tengah hari nak pergi makan nasi kawuk. Sebabnya Andy ajak makan nasi kawuk, teman dia makan tengah hari. Nasi kawuk, nasi kawuk, nasi kawuk, nasi kawuk. Tengah jalan tadi rasa tak sedap, rupanya tapak selipar dah tercabut. Insan yang sabarnya seluas lautan, yang jasanya mengalir dalam setiap langkah kehidupan. Terima kasih cikgu kerana didikan cikgu terbentuknya masa depan. 16 Mei, selamat Hari Guru daripada Mala FM, pilihan pertama Pantai Timur. Yeay, selipar baru. Ini siap ada berlubang lagi. Ini pun dah barai dah ni, sampai tercabut tapak. Bye. Hey. Bye bye baby. Mengaji. Yeay, Lina dah siap dah. Oi Cing, siap tak Cing? Hah? Gerak dulu, bye bye. Hari ini hari guru sekolah Lina. Jadi ni semua hadiah-hadiah yang bawa ni. Bye bye. Ada dekat City Mall. So, been following Firdaus, withdrawing money. Withdraw banyak sikit. Apa password? Datang Decathlon, sempat lagi beli barang. Beli beg aku, sleeping bag. Bang. Okay, petang ni nak cuci filter ni. Filter ni dah kotor sampai tersumbat dah. Tengok betapa kotor je penapis aquarium ni. Rasanya dah 2 bulan lah aku tak cuci penapis ni kot. Okay, ni filter aquarium yang dah siap cuci. Lepas tu cebok air. Alright. Semua dah elok. Bang, abang suka? Apa dah? Abang suka? Dogman and the Cat Kid. Okay. Nama makan apa? Ramen. Hari ni hari Jumaat. Baru lepas solat Jumaat. 2 hari lepas Hari Raya Aidiladha. Aku tak balik kampung di Besut Terengganu. Sebabnya petang ni baru nak balik. Orang lain dah seminggu balik dekat kampung. Balik hari ni Jumaat, esok Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. 4 hari dekat Besut. Cukup lah. Balik Terengganu. Ini yang drive dulu. Panjang jam. Ada dekat Masjid Bola Gua Musa, semai maghrib sini. Musa Eco Park. Ini masjid dia. Dah siap solat maghrib, lepas tu jemaah isyak sekali. Jom sama gerak. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ni dah ada dekat Besut. Semalam sampai dalam pukul 12.30 malam. Perjalanan ambil masa dalam 9 jam dengan 3 kali berhenti. 2 kali makan, lepas tu sekali berhenti solat. Kira okey lah 9 jam. Kalau tak berhenti tu dalam 6 jam je sepatutnya. Okay, dah beli nasi kawuk untuk breakfast. Jom lah. Yeah. Besarnya pelampung.
Hari ni pergi kenduri dekat Bacok, Kelantan. Jom. Ni sup, Maggi sup. Apa ni? Macam strawberry. Hei, Saita, buat gambar dah. Hari last pergi pantai Bukit Keluang. Tapi sana macam nak hujan. Oh, siap ada bunyi guruh lagi. Tu, mana tak? Elina dah berenang dah. Wah, Assalamualaikum. Oh, pemusa. Hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Muka lapar? Muka lapar. Nah, najis.